tak buat. Dia hukum dia, bagi kita minum air, dia bubuh air sampai 1 tin. Lepas tu dia ambil papan bubuh sini, dia pijak keluar ke mulut semua. Nama pernah tu Ismail bin Isa duduk di di Pulai kat Balin. Masa dulu Pak Tawan dok kerja SE Balin. Dia masa tu waktu Jepun. Lepas tu dia kena tembak. Dia jenis kacang-kacang. Pasal apa komunis nak tembak ketua orang putih tu. Dia pergi mengadang. Dia kena sini. Kalau jenis pro-repo, tentu tembak kena belakang polisi sini lah kan. Dia jenis kacang-kacang. Dia sampai dia sakit, sampai dia mati pun kacang-kacang keluar ke tapak tangan ni. Kacang-kacang pro senapang tu lah. Kacang-kacang. Dia timah. Kacang tu jenis timah. Jadi di timah tu dia ada ubat. Habis tu ubat ada, kena tu mesti mati. Dia ada racun lah. Nenek Jepun, cerita dulu Jepun ni mantah orang. Bila mantah dia suruh apa, kita tak buat. Dia hukum dia, bagi kita minum air, dia bubuh air sampai 1 tin. Lepas tu dia ambil papan bubuh sini, dia pijak keluar ke mulut semua. Dulu cerita dia suruh naik pokok pinang, kita kena naik pokok nyok, kena naik. Kalau tak boleh naik kena naik. Buah boleh makan, tak boleh makan, boleh tak kira, kena maintah dia. Biar aja dia maintah. Masa tu Jepun ada beras padi apa sokok, kena sokok dia rampas habis. Cerita dia dulu Jepun. Habis kan baju apa tu ni masih tahu. Dan dulu tu yang gobek api tu, dulu mana ada peti api. Gobek api macam dah. Batu sama batu pelaga, ambil kapas, tidak berkabur. Tidak pun cermin tu ambil cahaya matahari, dia boleh terbakar ni, kabur ni. Tu cerita dah. Only belatedly did the British recognize that Malaya too could be attacked and deploy more troops to defend it. These trained, but in the wrong way, being convinced that the Japanese would rely on the few roads running down the peninsula. Training and fighting in the jungle, which made up most of Malaya. Dulu pelita minyak gas, dulu ketis keras je, zaman dulu. Dulu mana ada apa? Payang Jepun rampai habis. Ikan mengal lah. Dulu mana nak ada ikan ni. Semua cari kokot, payah-payah, bendang. Tu lah. Zaman Jepun. Masuk Jepun. Lepas tu Jepun serendau, orang putih masuk. Lalu tu lah. Daripada cara Jepun mantah. Dulu Jepun mantah tahu. Tok Wan tak nampak. Tinggal Tok Wan, lapis Tok Wan ni. Tok Wan cerita kat Tok Wan ni. Lagu tu dia cerita lagu tu. Dulu duit Jepun pun dia simpan. Dia sekepiang, 2 kepiang. Seduit, 2 duit. Semua dia simpan. Tok Wan dulu ada. Hilang habis. Masa Jepun mantah. Kita nak beli kain kara ni, selai 1 budi. Duit tu nak bawa. Dapat kara ni. Kalau baru lagi mahal lah. Dulu boleh beli pun selai. Kalau nak pergi berjalan mana, kalau ni dah duduk dalam gulung tikar. Ni balik lagi, kau ni pakai kain tu boleh. Lalu tu cerita dah. Yang Jepun dia rampas habis. Apa dah? Dia mantah supaya kita lah, kita katakan kan. Dia mantah lah kan. Lalu tu lah. Dia nak ikut dia. Dia memang pancung. Kalau hang tak naik sesuatu pokok dia mesti pancung. Jepun. Komunis lain. Jepun lain. Dia tak sama.
Dia pancung dia pasal dia ikut perintah pasal dia merintah. Dia apa dia suruh kita kena ikut dia. Tak ikut, iya. Dia berada ke 19. Lah orang kita pula tak ke 19 lah. Payah Jepun memang zalim orang takut. Lah ni lupa dia. Kat jatuh motor ni. Banyak tak ingat. ，masa budak, Tok Wanda cerita, kita duk makan pisang lecek dengan nasi. Ya, pisang lecek tenyeh dengan nasi. Tenyeh lah, masuk dia, kita pisang tu kita bakar. Lepas tu dah masak, kupas kulit, bola nasi. Tenyeh lah. Mak kita suap tu lah. Dulu nak ada apa? Kita makan apa tu? Payah Jepun. Tu sabit orang tua kata, aku tua lah, aku makan garam dulu pada hamba. Kan? Hanya lepak pun dulu, kadang garam pun. Tapi cerita lagu tu lah. Pisang tenyeh tu, tenyeh dengan cancah. Budak-budak dulu makan lagu tu lah. Mak suap pergi makan. Bukan nak ada susu, tepung, kanes, tumbak. Tak ada. Zaman dulu. Nak bercerita mana? Kelang paham tak ada. Prima Jepun. Bubuk kanji tu. Macam kita kubur nasi tu. Lagu tu lah. Ubi kayu. Pisang rebus. Tu lah. Nak makan apa lagu lah ni. Zaman dulu ayam daging-daging tak ada. Ayam kampung kalau ada. Ayam kita belah lah. Kalau ada ayam kampung. Dulu mana ada ayam daging tak ada. Sakat lah ni ada. Dulu orang tua dulu semua sayur tanam. Padi buat sendiri. Tumbuk sendiri. Tidak ada mesin tumbuk ke kalsung. Tumbuk padi. Mana ada apa lagi? Mana ada kelang, ada apa? Tak ada. Tanam padi bukit. Ada bendang. Tu je. Nak makan mengebat kepala mana ada. Tak ada. Betul dulu orang tak ada penyakit. Tak ada. Dia tak ada payah penyakit. Nak penyakit darah tinggi ke, kencing manis ke, apa ke, teruk gunung ni. Tak ada. Makan barang tak beracun. Zaman lah tanam sayur dia pasang racun. Kita tengok, sayur tu lawa. Kita minat lah sayur lawa. Kalau lulat, dia makan. Tak orang duk kerja dengan lepas. Duk lalu tengok tanam sayur. Bukti tu. Dia bawa bangti. Saja lah balik. Tanya tanam sayur. Buat lagu mana. Tu pasal apa itu pakai semua sayur lawa. Ini jual punya. Ini ulat-ulat makan. Kita makan punya. Bukan kasih orang makan. Tapi kita lah ni semua jadi penyakit banyak lah ni. Dulu nak ada apa? Maggi tak ada. Mi apa tak ada. Lepas tu kita main ada penyakit keciman ni, darah tinggi. Kan? Jadi kita makan nasi tu ada gula. Dulu doktor pun tak ada. Tak ada apa. Hang beranak pakai tok bidan. Bawa kampung. Mana nak ada lah ni macam lah ni. Hospital tak ada. Kalau sakit minta bawa lah. Bomo kampung dulu tak ada. Jarak patah ke apa ke dia boleh buat. Lah ni bomo yang banyak yang pandai-pandai semua tak ada dah. Macam tuan macam pak hang jadi bomo. Pandai kan. Ale pak mati hang tak ambil. Buat menyusah.
Masa orang nak orang main ambil. Ha? Ma- masa tak mau, boleh nyeri. Lah bomo-bomo mana ada dah. Bisa baik-baik dah. Yang patah pancung buang tulang, pakai tulang itik angsa, tulang apa ke. Dia buat di rumah dia elok. Kita duduk rumah kita. Lah mana ada dah. Lah ni hospital pergi pasal besi. Ada jampi lah. Minta pada Allah semua. Ada mana ada pakai jin, tak ada tu. Dulu jampi dengan Allah Ta'ala. Minta izin pada Allah Ta'ala semua. Ha. Dia tak ada nak belot-belot. Lah ni bomo. Lah ni bomo. Buh mau. Kalau bomo betul dulu, bagi RM2-3 je. Kau kita nak sedekah ya. Lah ni bomo kalau betul, makan mata ratus. Ha. Lah ni bomo duit. Tu abang dia tu. Ayam tu. Sakit pinggang. Kan? Dia minta bomo belah Sungai Ulang. Dia buat di jampi ayam tawak dengan buah sintuk. Buah sintuk tahu buah sintuk. Orang duk buat mandi. Kedai-kedai mamak adalah dulu. Dia jampi balik pergi asah buah sintuk. Asah buah yang tawak tu. Sapu-sapu. Lalu dah. Ubat yang kata buah pinggang. Untuk buah pinggang, sakit buah pinggang. Lah hospital buah pinggang tak boleh buat apa dah. Habis ingat bedak. Semua tu je. Dulu semua serah pada Allah. Lepas buat. Semua dulu. Lah tak ada lah. Lah ni gaduh sikit-sikit hospital. Lah ni bomo tak ada. Bomo ada pun buh mau ada. Buh mau. Kalau dia kata 300, 200, itu dia punya ada. Aduh. Cerita. Itu jalan. Ada tinggal. Tak tinggal. Dah itu cerita dia. Dulu mak ciri kalau papa seksa lah kita. Lalu mak ciri bagus dah. Semua dapat mak ciri semua lah bagus. Dulu kita jadi hamba mak ciri. Pakai katok waktu Dulu memang betul. Dia kata burung. Cerita orang dulu mak ciri pergi makan kata lauk burung. Kata mak tiri. Pak tiri pak kan ada di rumah. Pak kerja. Pak nak balik. Dia tanya. Baru sudah makan nasi sasat. Hanya dia tak boleh mulut tanya kot ni. Tak orang biasa kena. Biasa dengan mak tiri. Pak tiri dia suruh kerja ya. Empat tak kena. Bukan tak kena kan. Macam kami kena dah. Lapis dulu. Kalau mak tiri dia cara. Mak tiri pak pergi kerja. Kita duduk di rumah. Balik sekolah apa dah. Bagi makan anak dia habis dah. Tinggal kita makan pergi apa yang ada. Tak orang biasa. Tanya adik-adik. Apa ni makan nasi lauk apa? Ayam ada. Udang, sotong, apa itu kan ada. Mana ni? Ikan masin. Dia tamak dia sorok tepara. Tak apa. Tunggu. Tunggu mak tiri tu turun pergi berjalan je. Tak orang naik tepara ke atas makan apa habis. Pergi duduk rumah mak tiri. Seorang. Mak tiri. Tak orang buat kering. Dia kalau nak buat kita, dia panggil makan nasi. Sekarang kita sudah makan nasi, nak keluar, dia tunggu dalam pintu. Nak berdaya kita lah pula. Nak kita nak dia mangsau lah. Cerita dia lalu tu. Orang dulu mak ciri. Bukan ke semua. Tapi setengah kena teruk-teruk mak ciri. Tu orang mak ciri tolak jatuh tangga. Patah gigi depan ni sampai kelah ni. Tahu tak? Sepuntung gigi patah. Tolak tangga semen. Pasal dia tak puas hati lah tu. Entah. Kita pergi kutip cucuk. Duit cucuk lah. Lepas dia tak kedabat cucuk. Kita pergi tak di kedai. Kutip duit lebih. Cucuk lebih. Balik.
Mana ada duit? Duit apa dah cucuk laku tak habis. Ambil duit mana sekat tu je. Nah, tu yang dia bersakit hati. Oh, benar nak bagi free kat dia. Tu dah. Tak orang biasa. Tak orang ada jasa. Oh, mak tiri dulu yang. Mak tiri ya bagus. Dengan mak tiri tahu. Siksa. Bila dah mak tiri tu, mak betul itu dah mati, kita menikah lagi, boleh mak tiri. Kita lah dia masa. Itu cerita dia. Lah ni dah dah. Lah ni mak tiri dia sayang udah. Tapi lah ni jadi gada-gada pak bunuh anak. Mak bunuh anak. Anak bunuh mak, bunuh pak. Lah ni dia pusing. Kan? Dia pusing. Zaman ni lagu ni. Dia akhir zaman dia tujuh keturunan. Dia macam-macam. Dia jadi. Ni masalah kita kata duit pun kata senang tapi susah. Kan? Dulu kalau nak dapat RM5 punya seksa nak dapat apa? Dulu orang banyaknya pokoknya dapat 2 biji. Bila makna kita 10 dapat 2 biji, baru dapat parupang. Dulu. Tak orang biasa naik nyok, biasa naik pinang. Satu manyang tubuh ni. 2 manyang buh. Ni manyang. Longsok turun. Semanyang berapa duit? 3 rupang. Tidak pun 2 rupang 5 duit. Satu tandan. Dulu orang orang. Tapi dulu. Tak orang dulu buat pasport. Hang nak pergi buat pasport hang ke apa ke. Dulu. Boleh tumpang dia. Lah tak boleh. Tumpang buat pasport? Tumpang buat pasport. Tumpang 2, 3, 4 orang. Boleh. Dulu. Dulu pasport lipat dengan siapa kertas, siapa buku. Kat sini tak ada bintang. Ada bintang tu bintang. Masa ni ditawar tu dulu tarik balak dengan gajah. Seketiri balak tarik dengan gajah. Tebang pokok balak. Dia buat ran, buat tempat. Naik tangga, duduk keliling kot tu lah. Kakak belah ni. Saya kena balas belah ni. Lepas tu bila terbalik, kerak dengan gaji. Dulu belah kayu. Lepas belah buat papan. Lepas dulu mana ada mesin. Kan? Kelang mesin apa benda. Pakai Cina ya. Dia tolak gaji dia belah. Dia buat canggung. Congek sini. Dia belah macam ni. Bila belah, dia sampai tekat yang lepas buat canggung ni. Esok dia buat tolak tu sikit. Dia congek tu. Baru dia belah ni. Mai ke sini boleh. Gaji tu tarik pun makan, sorong pun makan. Gaji panjang lah. Gaji yang biasa dia ada. Bayi besar, panjang. Dia buat canggung ni. Macam kita duduk di atas tu. Kan? Kepala kayu sana. Kita gaji daripada sana. Sampai tangan dia buat canggung ni. Buat itu. Kan? Sampai tu. Kita tolak tu sikit, dia congek main sini balik. Bila congek, kita kena duduk belah ni balik. Bau putih. Kita nak belah mana, kayu balak besar-besar. Tu ditawar dia, jerat Cina tawar. Dulu semua buat keluar tu. Dulu zaman dulu tu saya kira lah. Main apa budak dulu? Tak main apa? Main apa? Main tok kotak. Main tok getah. Main tok duit. Dulu mana ada nak apa? Main wow. Layak handphone apa pun ada. Handphone pakai handphone ni lah. Mana ada handphone. Gasing. Gasin apa tu semua boleh belakang lah. Dulu lah ni orang main apa? Lah ni zaman lah. Apa ni? Budak kecil pun pandai. Zaman dulu mana ada. Dia mula-mula keluar telefon. Jenis telefon pakai tali je lah. Pakai tebuk ting. Kan? Kalau tarik sana sampai sini. Boleh lah sembang. Dengar juga. Tapi boleh ke? Tapi lepas pada tu kami duduk melu tu. Main telefon jenis. Duduk di rumah. Telefon. Pakai wayar tu. Sampai lah tak ada pakai wayar lah. Hang telefon lah aku. Time mana ada tali. Nak telefon kat hang. Lain tak ada lah. Lain putih dah. Duk tang lain putih tu.
Oi, handset aku ni line tak ada lah dah. Tapi duk line putih tu ada. Bohong kereta line panjang. Lah ni tengok handset pun internet lah apalah macam-macam dah main dah. Kan? Dulu golek lah pun. Boleh putih. Dulu minta duit. Kalau kita kata minta duit. Kalau kena. Hak dia lah. Ambil lah dia. Minta duit. 2 rupang, 2 siling. Tahu lah duduk sana lah. Tahu kan? Dia punya. Macam judi Dapat judi lah. Umur 17, 18. Main naci dalam sungai. Manis lanyang. Lagi perempuan. Kalau buat lagu tu, jadi tak tahu lah. Tak ada apa, tak ada pantang apa. Tak ada. Dulu, orang kata dulu, Allah Ta'ala bagi tak ada nafsu. Lah ni yang tengok budak sekolah jadi macam-macam. Tak ada pengaruh apa. Malaysia ada pula pengaruh barat. Ini Inggeris apa semua masuk. Tak orang boleh ingat lah. Kalau kita mandi sungai ni, mesti pergi berkelah bawa kita seorang lelaki. 10 orang perempuan bawa pergi berkelah. Mak pak mereka minta kerja. Pergi mengaji Quran malam-malam pakai jamong. Tahu tak? Jamong berbuluh. Minyak gas bulan buluh. Sumat kain. Jamong. Dulu. Pergi mengaji bawa perempuan tu kan. Pita. Lepas tu Tok Wan ni bawa 10 orang ke 5 orang ke dia ngaji Quran. Alah balik Tok Wan pergi hantar masing-masing rumah. Lepas tu Tok Wan balik seorang. Mak pak lepas tak ada ganggu, tak ada bimbang. Zaman dulu. Kalau zaman lah ni, kalau buat lagu tu pakai awak balik jenis tu lah. Balik rusak. Lagu tu lah. Dulu Tok Wan main buat dangau datang pepanyong tu. Datang yang besar kan ni kan. Buat tiang. Tok Wan tidur sama tengah. Perempuan dakak kanan. Sampai suruh. Tak kacau pun. Perempuan Bukan Tok Wan nak borak-borak dah. Tok Wan tak rasa macam Nak rasa apa, tak ada rasa apa nak tahu. Bantu raya tu bungkus. Tak ada belakang. betul wujud lah benda ni. Wujud, memang wujud. Biasa Tok Wan biasa. Hantu raya duk lepas buat bentang macam terbang apa. Dia cuma kangkang ni. hantu ya. Hantu raya. Telok dia besar. Besar banyak tu lebih. Tok Wan biasa tengok. Persit. Jenis persit. Orang belah. Jenis persit masuk orang ni. Jangan tu macam melanggar tak. Ada tu. Tu hantu hantu tengelung. Orang panggil dia nak suruh katak malam, dia pergi rendam dalam cuka. Cerita orang dulu. Lepas tu dia masuk dulu keluar mengawak perut lah, dia pergi terbang ambil lah. Dia pergi balik. Lepas tu dia balik mai kat tempat dia rendam perut dia. Saat ni dia masuk balik lah. Kalau kita pergi macam kepala duduk lagu tu, muka duduk di atas, kita pergi kali tu, dia masuk. Bila masuk dia tak keluar. Siang tak keluar. Dia tunggu keluar malam lagi. Nak keluar ke mana? Ni hak muka meh ke belakang tu dia suruh katak makan katak. Gimana kata? Tu yang itu makan umbi orang kat. Tu jenis lansiang. Itu jenis lansiang. Jadi jenis lah. Itu dia orang kita lah. Yang lansiang lah. Lepas berpaku sini. Kalau ni tak nak cabut tak boleh. Terbang. Itu mengarik-ngarik. Terbang. Ngamuk mabang. Ni tu jalanan tu. Dulu Tok Wan duk rumah tu. Dekat nak ngarik bunyi. Tengok ngamuk abang. Tok Wan tu bungkus tak biasa. Kok kubur besar. Bungkus tu pocong. Pocong lah. Cerita dia orang mati kebunuh ke mati tak bunuh apa. Dia nak usik kita. Tok Wan biasa tanya tu orang. Dia akan berani duduk belakang, pelantang sekat. Duduk depan. Kacau. Duduk atas si galang. Kalau dia ikut kita
Kita berhenti, dia berhenti. Baca pilah apa yang boleh. Lepas tu anak ikut, jom. Aku nak bawa dia. Dia pun balik tempat dia. Aku tahu surat sayang. Dia balik tak jawab. Lepas dia usir kita sekali lah. Dulu kau ni macam-macam tu dah. Kawasan ni bukit ni, kawasan kampung. Aku lagi ibadah, kalau 3-4 pagi mereka dekat tingkap. Duduk kena tindih dengan hantu saja ni. Tidur malam-malam. Saya tanya dia. Setengah orang tua dulu, dia belah persik, belah apa kata ni. Nak buka harimau dia kena berkaki dengan hantu harimau. Dulu hantu ayah boleh menajak malam-malam, bom pedang semua dia buat. Pergi tanam ya. Dulu semua boleh suruh. Hantu-hantu semua boleh suruh. Ini hantu malah. Alah ni hantu malah. Dulu hantu ayah, kalau kata kita jamu bagi makan dia, bubur telur 7 biji, tang dia duduk tunggu ke mana. Bubur telur 7 biji 7 tahun. Bawa habis sebiji setahun. 7 tahun 7 biji. Orang dulu belah bagi suruh tunggu rumah. Macam-macam mana. Sini pada orang belah Perak balik nak bagi kat Tuan. Tuan kata Tuan tak mau. Benda-benda hantu Tuan tak mau. Malah. Susah kita makan diri. Jangan. Dulu masuk, bunyi persik masuk rumah orang tu. Anak orang tu masuk persik. Cari bomong lah halau. Halau tu kepik-kepik. Mak kami duduk sini. Dia abang. Mak orang lain pun dia abang sama dia. Jadi seteru orang. Lalu tu kita dah. Lepas tu dia pun memang jumpa hotel plastik tu, orang yang buat plastik tu jumpa. Jumpa. Dia buat apa je? Nak buat apa? Hambat lah. Macam lagi tu kata baca dia. Ada. Dulu Tok Muhammad ya. Dulu jampi dengan ayat Quran ya. Hambat. Lah ni jampi pipau tak ada lah. Lah ni mana ada dengar lah pesik-pesik tu ayat. Orang nak minta plastik nak bawa bagi mudah. Mudah. Orang udo nak bagi lawa. Tu orang belah pesik. Bagi orang lelaki tengok, dia tu lawa. Dia belah pesik belah tu. Beza dengan orang pakai susuk lah. Susuk kepala tu. Dia pakai buat sabuk. Dia duduk meja tu. Dia duduk meja ni. Tapi dia jentik jin bawa masuk kawan tu. Dia santau. Dalam kopi kita kita duduk meja tu, dia duduk meja ni. Dia jentik itu bila jentik itu kan jin ni bawa pibuh macam tu. Dia kena pakai jin. Duduk sini ya. Habuk tu ya kita jentik sini ya. Dia boleh pergi. Benda tu bawa. Siapa angin. Pibuh ni jawan. Orang yang mata je dia buka tu dia nampak lah. Nampak. Tak tahu. Yang saya mata gasak lah nampak. Mata ni apa? Dia jenis ni. Dia benda tu dia jadi sepa jin ya. Entah ambil iblis. Dulu tu cerita dia. Dia lah ni tak ada lah. Tak apa dah. Ada tapi tak apa dah. Mungkin kau start berdalam dalam orang tu buat orang dah pusat. Dia dalam Siam banyak. Jenis tu. Siam kuat je. Siam tani tu. Dia ni tu. Dia sama-sama pusat hati orang mereka orang bagi.